Kita kena yang silo lah, cukup lah. Ingat arwan sini, ingat tak janda lama. Okay, kita pakai color-color lama lah. Goresh Eco merah. Dia tak goresh sangat lah. Sini lah. Oh, cantik tak dia punya gold. Nampak terkeluar. Kalau ada yang brand lagi satu tu nampak tenggelam dia punya ni. Bling-bling. Ni nampak macam dia tampar dari luar. Cantik. Lama sikit boleh main. Dia kalau nak layan kan, kau pakai set UL dulu. UL kan 26 LB kan. Itu kau kena yang silo lah, cukup lah. Betul dia makan. Oh. Ada. Ui, mencicit Syel. Dia masuk bawah ni. Aku nasib aku tekan balik Syel kamera. Dia nak warna old school. Sana rendah sikit tak? Fit, boleh kutip tak? Si baik ada partner boleh kutip ikan. Aku tak nampak ni solid ke tak. Kalau solid aku jet je. Aku jet kat lantai tu Alhamdulillah, terima kasih Afiq. Menyala, dia nak colour old school. Betul lah aku cakap dia nak colour ni. Tengok dia makan colour apa. Colour lama ni geng. Saya sedap ni. Minta Afiq Thank you Tetap. A few moments later. Tak Afiq strike. Afiq strike. Aku dari tadi main kat sini dia tak nak Minit tu, makan dalam dulu. Tolak sikit. Alhamdulillah. Kalau apa? Dua sangku. Oh, colour Gen Z dia nak Kalau colour lama dia tak nak Aku pakai colour black gold ni dia tak nak ni. Last minute ada Afiq. Mantap. Aku pergi bawah dulu Okay, aku cari ikan kedua. Gorgon. Dah 2 ekor guys kali ni. Mantap lah. Tengok makan kala apa. Kala lama guys. Sikit anggaran silo 6 ni ada ni. Aduh.